Forklift petrol dengan forklift gas bukan berlainan. Dia adalah unit yang sama. Hai guys, recently kita dapat banyak soalan daripada customer tentang forklift gas. Okey, contohnya ada seorang customer dia tanya, apakah beza antara gas forklift dengan petrol forklift? And ada customer yang kedua, dia tanya dengan kita lah, dia nak beli forklift petrol. Bila saya hantar gambar forklift ni dia cakap dia tak nak forklift gas tapi dia nak forklift petrol. Then ada customer yang ketiga, dia tanya, apa pasal ada tong gas dekat belakang forklift ni? Apa dia punya kegunaan? So hari ni saya nak terangkan sikit tentang fuel system untuk gas forklift ni. Ini adalah forklift gas. Model dia ialah 8FG25. So yang FG tu maksudnya forklift gasolin. Untuk forklift diesel, kita isi minyak diesel sebagai fuel. Betul kan? Tapi untuk forklift gas ni ada dua cara. Nombor satu, kita boleh gunakan tong gas ni. Dia panggil LPG gas ni sebagai fuel source, ataupun kita boleh guna petrol. Boleh isi petrol pun sebagai fuel untuk forklift ni. Ini adalah enjin untuk forklift FG ni, forklift gasoline ni. So kalau kamu tengok ni adalah enjin petrol. So konsep dia sama macam kereta NGV tau. Macam dulu kan ada taksi semua dia pakai yang tong gas kat belakang ataupun dia boleh isi petrol. So konsep untuk forklift ni pun sama juga. Ingat ya guys, forklift petrol dengan forklift gas bukan berlainan. Dia adalah unit yang sama. Hanya kita boleh switch saja. Kalau nak, boleh gunakan petrol ataupun gunakan gas sebagai dia punya fuel source. So ada switch kat sini. Kalau tekan bawah, guna gas. Kalau tekan switch tu atas, guna petrol. Itu saja. Simple. Kebanyakan customer yang gunakan forklift gas ni, dia prefer untuk pakai tong gas sebagai fuel. Dia orang tak nak pakai petrol. Sebabnya adalah tong gas ni kita boleh stock up. Kita boleh simpan banyak silinder dalam storeroom ke mana-mana pun boleh. Tapi petrol ni kita tak boleh stock up tau. Contohlah kalau kita stock up satu tong tiba-tiba kena api ke apa, memang bahaya. So sebab tu customer dia prefer guna tong gas. Harap kamu dah faham perbezaan di antara LPG gas dengan petrol. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi and see you soon.